Takkan mufti-mufti ni, tak ada ke mufti-mufti yang cerdik, agamawan yang cerdik? Takkan diorang tak tahu hari buruh tu sebenarnya agenda siapa? Jap, ada call. Siapa pula ni? Oh, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man. Ya. Apa khabar? Apa hal? Jap. Sebelum kau tanya aku soalan, kau kerja dekat Jabatan Agama Islam kan? Aku nak tanyalah dekat kau, kenapa kebanyakan macam minggu lepas lah, hari Jumaat kan khutbah, kenapa diorang sambut hari buruh? Tak khutbah tu cerita mengenai hari buruh. Takkan mufti-mufti ni, tak ada ke mufti-mufti yang cerdik, agamawan yang cerdik? Takkan diorang tak tahu hari buruh tu sebenarnya agenda siapa? Dah banyak dah, takkan diorang tak belajar sejarah? Atau diorang ni, yelah, aku tahulah sebab yang kutubah apa semua tu semua dia bayar gaji. Yelah, diorang pun dia bayar gaji pun daripada cukai kan. Jadi sebab tu mereka tak boleh nak cakap kebenaran. Cuma aku nak tahu, takkan tak ada agamawan ke, ustaz-ustaz ke, ulama-ulama atau mufti ke yang tahu pasal agenda ni? Tak, ini agenda Dajjal. Hari buruh ni, ini adalah hari Freemason. Sebab dia kata hari pekerja tu satu dunia. Satu dunia ni bukan cari Islam. Ni bukan cari Islam. Kita kena tipu. Dah lama dah, berapa ratus tahun kita kena tipu. Iya. Korang boleh cari banyak fakta-fakta yang mengatakan hari buruh ni adalah hari Freemason sebab kita bekerja dengan penyembah-penyembah iblis. Tapi tu yang aku pelik tu, takkan tak ada ulama-ulama yang cerdik pandai? Atau diorang takut sebab takut gaji kena potong, tak ada allowance, takut tak dapat pencen ke aku salah? Yelah, betul lah tu. Engkau kan kerja kat situ, jadi aku nak tanyalah, aku nak tahu. Ini bukan kes calang-calang tau, ini kes berat tau. Sebab dia membabitkan akidah. Iya, dia membabitkan akidah. Betul. Yes. That's why lah. Betul. Sebab dia membabitkan akidah. Ini bukan biasa-biasa, ini luar biasa. Takkan tak ada mufti-mufti kot yang pandai-pandai? Atau semua dah, diorang punya hidung dia dah kena ikat? Macam mana? Kan? Macam pelik lah. Ini bukan, ni tahu kesian umat Islam hari ni sebab tak diberi kebenaran. Sebab kebenaran ni penting, walaupun benda dia pahit, kena bagi tahu. Sebab kita kena tahu yang kita ni adalah dalam sistem demokrasi dan juga sekular. Sekular ni apa dia? Dia memisahkan agama dengan kehidupan. Ini orang Islam, dia solat, dia bayar zakat, dia berpuasa, dia pergi haji, umrah, kan? Tapi hakikat dia, cara kehidupan, dia pisahkan. Sebab tu hari ni kita tengok mereka-mereka ni, yelah macam mufti, agamawan ni tak menegur. Sebab apa? Sebab salah satunya aku rasa lah, diorang ni takut gaji diorang kena potong, tak dapat allowance, tak dapat pencen, macam-macam kan hakikat dia kan. Banyak dia ulama sok, Nabi dah beritahu kan, akhir zaman banyak hadis Nabi. Korang boleh korang pula kau boleh search. Kau boleh search. Okay. Kau tanya apa? Tadi kau call aku ni sebab apa? Nak tanya apa? InsyaAllah. Majlis agama tu sentiasa ada, kelas agama tu sentiasa ada. Jadi pentinglah untuk belajar tauhid ni. Jadi kat situ memang aku buat kelas agama ni, dia aku usahakan untuk dalam seminggu tu 7 hari kalau boleh ada majlis agama. Maksud dia dalam sebulan tu setiap hari ada, supaya orang Islam ada rujukan.
Jadi kalau kau nak sertai, korang kau boleh lah PM ataupun korang komen kat bawah. Korang yang tengok ni pun boleh komen kat bawah. Okey? Boleh InsyaAllah penting. Bayar berapa je untuk sebulan tu kan. Sekarang bawa masa ni ada 3-4 hari lah dalam seminggu. Nanti kita akan ke arah untuk 24 jam insyaAllah. Jadi sebab tu hari ni umat jahil adalah disebabkan kita tak cari ilmu agama insyaAllah. Okeylah, insyaAllah aku ada hal ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalam. Ya, dekat bini nombor 3 kau. Okey, Assalamualaikum.